Jika kebanyakannya bersikap negatif terhadap warga asing yang tinggal di negara ini untuk mengadakan majlis berbuka puasa. Menariknya, mereka yang majoritinya warga Bangladesh. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk hadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk. Belum lama ini ramai di media sosial tentang masjid di Malaysia yang berbuka bersama dipenuhi dengan warga Bangladesh. Dan salah satu warga Malaysia sendiri menyindir warga Bangladesh yang makin hari makin banyak yang datang berbuka puasa di masjid Malaysia. Sedangkan warga lokal Malaysia itu sendiri sangat sedikit yang ikut buka puasa bersama. Kendati demikian, orang Malaysia yang menyindir warga Bangladesh itu kena ulti dari warga Malaysia itu sendiri karena agama Islam itu milik semua umat. Jadi entah siapa yang datang berbuka puasa itu harus diterima dengan baik. Menariknya, mereka yang majoritinya warga Bangladesh mengumpul dana sendiri untuk menyediakan juadah berbuka puasa yang dimasak secara bergotong royong untuk dijamu kepada kira-kira 500 jemaah termasuk warga tempatan. Jika sebelum ini hanya pada hari Ahad dibenarkan, tetapi kini ditambah kepada Sabtu. Menurut pengerusi masjid MD Fakaruddin Ibn Rahman, kebenaran itu bukan bermaksud pihaknya membenarkan warga asing berbuat sesuka hati, tetapi meraihkan mereka yang berhasrat mengimarahkan masjid. Kalau kita nak meriah masjid ni, kita nak imarah masjid, kita tak boleh tertakluk kepada satu-satu kaum. Ini tak boleh lah kan. Bukan isu untuk rampas kuasa, tak ada lah. Itu memang tak timbul langsung lah. Itu hanya pandangan jahat tu, negatif dan jahat lah. Ya, semuanya kita buat secara muhibbah antara semua ni. Tak adalah. Kalau tengok dia saksikan pun tak ada. Dia nak semua bila kita cakap, dia ikut arahan kita. Kita ikut, ada prosedur kita, dia mesti follow. Masak sini gini, lepas tu basuh semua, dengan siapa berurusan dengan ni, tak boleh semua orang boleh ni. Dia ada kelatih ketua, ada semua. Macam itulah. Mana kita ada sistematik punya prosedur. Itu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi Bangla ini sebenarnya ini isu apa ini? Orang Bangladesh pergi surau atau masjid, dia makanan semua kasih habis. Orang tempatan tidak dapat di makanan untuk nak buka puasa. Hei saudara, ini bulan puasa. Bulan puasa ini adalah nikmati. Bulan puasa ini Allah kata kau bukan bagi ambil puasa saja, kau bagi sedekah. Inilah kau pahala. Kau tolong menolong orang susah, inilah kau pahala. Kau buka puasa, kau nak makan sampai kenyang. Aku rasa tak betul. Yang aku tahu agama basal. You tengok di Bangladesh 19 juta Rohingya. 19 juta Rohingya di Bangladesh. Macam-macam niaga, macam-macam cari makan. 4 juta warga Afrika di Bangladesh, macam-macam buat kerja. Yang tertinggi, macam-macam buat bisnes. Permit pun aku rasa tak ada. 28 juta warga Pakistan di Bangladesh. 28
8 juta warga di Bangladesh, Pakistan disangkut Bangladesh. Sudah 50 tahun tidak dipulang lagi di Pakistan. 18 juta warga India bekerja di Bangladesh. Kerja polis, kerja bank, kerja bagai-bagai pejabat yang tertinggi. Tuan-tuan, janganlah menghina. Nepas ini sekarang ada, sekejap lagi tak tentu. Maksud kita semua ini musafir. Kita semua manusia makhluk di dunia ini datang semua pendatang haram. Siapa kata dia tak mati, dia akan dibutol. Iblis kecuali tak mati sampai kiamat. Allah bagi hayat dia, Maksud dia boleh cakap. Jangan menghina orang, jangan rendahkan orang. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kau letak di mana pun kau akan sampai, nasi itu kau akan dimakan. Kalau Amerika, Meksiko, Itali, di mana pun kau nasib ada, Allah Subhanahu Wa Taala akan disampaikan kau situ, nasi itu kau kena makan. Sebab rezeki kau ada situ. Maksud aku mintalah, tuan-tuan, janganlah menghina orang. Bulan puasa ini semua gabungan macam tabligh jamaat bersahabat, buka puasa bersama-sama. Inilah nikmati. Aku ambil puasa, aku telan makan. Ini bukan puasa. Ini bukan puasa. Orang Melayu, kau orang Bangla, kau orang Indonesia, kau orang Nepal, mana-mana bagai manusia, semua kita makhluk manusia juga. Tapi kenapa kita menghina adik-beradik, sahabat-sahabat? Orang Melayu pun cakap Allahu Akbar, Bangla pun cakap Allahu Akbar, Indonesia pun cakap Allahu Akbar. Orang Melayu pun solat pun baca surah Fatihah, orang Bangla, Indon pun sudah baca surah Fatihah, bukan isyarat lain-lain. Tapi kenapa menghina? Pasal makan, nauzubillah. Makan itu satu rezeki Allah bagi, bila-bila pun boleh ambil. Bila-bila pun boleh ambil. So, jangan menghina orang, jangan pandang rendah orang. Itu rezeki Allah, di mana letak manusia itu, dia akan disampai. Dia menasib datang sini, dia mau bekerja kah, dia mau kahwin kah, dia mau jadi toke kah, itu dia menasib, ditulis Allah Subhanahu Wa Taala. Kau pun tak boleh upah, aku pun tak boleh upah. Tapi minta tolong, jangan menghina, jangan pandang bangsa rendah. Itu saja. Assalamualaikum.